Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar, khususnya veteran Angkatan Tentera, saya ucapkan Assalamualaikum. Jadi grup yang kita tubuhkan ni diasaskan melalui persetujuan Pengerusi Persatuan Veteran Gombak Kapten Bersara Ali Amran Mat Lawan. Di sini saya nak tunjuk contoh bagaimana dan apa faedah dan bagaimana kita nak jalankan kelas tu nanti sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan ni khusus saja. Baik. Sekarang kita cuba lihat ayat Quran yang saya kongsikan. Ini ayat Qurannya surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan, dalam ayat tu, kalau tuan imam baca, kita yang duduk di belakang ni, yang makmum, yang bukan daripada sekolah Arab, kita pun tak tahu apa maknanya. Tapi dengan mengikuti kursus yang saya akan hancurkan sepanjang bulan Ramadan ni saja, khusus ya untuk veteran, kita akan dapat faham sedikit sebanyak tanpa melalui silibus bahasa Arab yang diajar di sekolah-sekolah. Kita akan fokus kepada bahasa kata pinjaman Arab Melayu. Baik, sekarang kita cuba lihat ayat tersebut. Baik, perkataan pertama, wa iz qulna, yang itu tak ada dalam bahasa Malaysia. Lil malaikah, lil tu pun tak ada dalam bahasa Malaysia. Sebenarnya maksudnya li tu kalau dalam bahasa Arab maksudnya bagi. Itu pun berkali-kali banyak dalam. Malaikah, itu malaikat lah. Malaikat-malaikat. Usjudu. Usjudu ni, yang ini perkataan pinjaman Melayu. Usjudu ni sujud. Orang Melayu panggil sujud tu, kata asal sujud tu, inilah dia. Sajadah. Sajadah. Kenapa dia jadi usjudu? Nanti dalam kelas nanti kita bincang lah. Tapi ini saja nak bagi contoh. Usjudu tu maksudnya perkataan sujud. Kata perintah. Sujudlah. Li Adam. Li Adam. Bagi. Tadi kan lil malak, bagi malaikat. Li juga. Ni li Adam. Adam tu Nabi Adam lah. Fa, maka. Fa sajadu. Fa. Maka sajadu, sujud. Illa kita tak tahu. Tapi nanti kita boleh belajar lah kemudian. Iblis. Iblis. Yang kita sebut iblis, setan tu, itulah dia iblis tu. Aba tu perkataan Arab. Tak ada terjemahan dia. Wastakbar. Wastakbar ni, wa tu dan. Istakbar tu dalam bahasa Melayu ada. Orang Melayu panggil yang sebut takabur. Takabur tu, inilah dia perkataannya. Kabbaro. Tapi dia ada tambahan sinta. Tu tak apa, itu kemudian kita terangkan. Jadi kita dah tahu. Wastakbar maksudnya dan dia takabur. Wakana perkataan Arab. Mina pun perkataan Arab. Kafirin. Kafir. Kufur. Ingkar. Orang kita sebut orang kafir. Orang kafir tu maksudnya orang ingkar. Baik. Jadi dalam ayat ni sebenarnya ada banyak perkataan Melayu. Malaikat. Sujud. Adam. Sujud. Iblis. Takabur. Kafir. Jadi kalau kita mengikuti kursus ni, bila dah tahu dah mana perkataan Arab pinjaman, kata pinjaman Arab Melayu ni, bila imam baca tu, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, kita dah tahu dah.
Ini kisah malaikat suruh sujud kat Adam. Sujud. Iblis, ada nama Iblis lah. Kita wastakbar, dia takabur. Takabur, enggan. Takabur, enggan. Wa kana minal kafirin. Dia je termasuk orang kafir. Jadi bila ayat tu dibaca je, kita dah terbayang dah cerita dia macam mana. Itu sebahagian cara kita nak meningkatkan kefahaman kita tentang ayat Al-Quran tanpa perlu kita menghafal. Takkan kita nak hafal perkataan malaikat kan? Perkataan malaikat dah biasa dah. Sujud pun dah tahu dah. Nabi Adam pun dah tahu dah. Iblis pun dah tahu. Takabur pun dah tahu dah. Kafir pun dah tahu. Cuma dalam Quran, bila duduk dalam Quran, perkataan tu berubah sikit. Yang itu je kita nak tahu belajar. Sikit je, tak ada masalah. Semua boleh belajar benda-benda macam tu. Okay, jadi saya harap benda ni, kita nak meningkatkan kefahaman kita tentang Quran tanpa perlu bersusah payah belajar bahasa Arab. Ya? Sebab kita ni daripada muda sampai ke tua asyik baca je. Saya nak naikkan satu anjakan, satu tangga lagi. Supaya orang-orang kita ni, dia bukan setakat baca Quran. Kita pergi naik tahap kedua, iaitu memahami Quran. Perkataan-perkataan Quran. Dan kita akan gunakan kaedah yang paling mudah sekali. Iaitu dengan merujuk kata pinjaman Arab terlebih dahulu. Ini adalah satu kaedah yang pertama, hasil daripada pengalaman saya mengajar berpuluh tahun. Dan kaedah ini saya namakan kaedah Al-Fahmu. Ini adalah satu-satunya kaedah mengajar bahasa Al-Quran yang pertama di Malaysia. Tak pernah ada yang buat macam ni. Biasa kalau nak belajar bahasa Quran tu, kena start macam mana budak-budak sekolah Arab tu lah. Sebab itu kelas bahasa Arab ni bila buka, tak lama. Bulan pertama tu ramai orang. Bulan kedua sikit, lama-lama habis, tutup. Sebab apa? Nak kena menghafal-hafal. Ini tak payah menghafal-hafal. Okey tuan. Baik, itu saja untuk penerangan